Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darwish dari unit Berita TV PSS Wakafian Channel. Hari ini Sabtu 26 April 2025, sekolah kami mengadakan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-42. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya serahkan kepada wartawan lokasi. Silakan Nuriani Damia. Terima kasih kepada Darwish yang berada di studio. Sekarang sedang berlangsung Majlis Agung PIBG kali ke-43. Jom kita saksikan. Bersama saya sekarang ialah Yang Berusaha Puan Norma binti Yaakob, iaitu Timbalan Pengarah Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan. Baiklah Puan, seperti yang kita maklum, kemenjadian pelajar sangat penting pada hari ini. Boleh Puan beri sepatah dua kata untuk pelajar SMK Wakaf Baru sebagai titipan motivasi? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih. Sebagaimana yang kita tahulah, pelajar-pelajar pada hari ini adalah generasi pelapis. Yang mana generasi pelapis untuk masa harapan lah. Jadi kalau kata prestasi pelajar, disiplin pelajar pada hari ini menentukan siapa, macam mana kepimpinan negara kita pada masa depan. Jadi kalau dari segi isu kemenjadian pelajar, kalau kita bincangkan dalam aspek kemenjadian ni, dia bukan dalam satu aspek akademik sahajalah. Kita kena tengok juga dari segi pembangunan sasiah, akhlak, moral, dari segi jati diri pelajar tu sendirilah. Untuk jadi pemimpin di masa hadapan ni, saya sangat berharap semua pelajar-pelajar sekolah menengah kebangsaan Wakaf Baru ni bakal menjadi peneraju pemimpin di masa hadapan, generasi pelapis yang sangat berwawasan, tinggi nilai jati diri, hati budi, akhlak, dan bukan sahaja akademik sahajalah. Jadi akademik tu of course lah kita punya tiket untuk ke peringkat lebih tinggi. Tetapi daripada pengalaman saya melihat jati diri, inner strength, kekuatan dalaman seseorang pelajar tu adalah benda yang paling penting apabila suatu hari nanti dia melangkah ke alam karier yang sebenar. Jadi di samping kita kata akademik cemerlang, kita juga kena pastikan sasiah, budi, kekuatan dalaman kita juga sama cemerlang. Jadi asasnya kita sebagai orang Islam umumnya, maknanya benda-benda ni benda yang perlu dititik beratkan. Apabila dari segi isu agama, moral, akhlak kita ni cemerlang, insya-Allah dengan sendirinya benda ni dia akan memberi satu keputusan cemerlang kepada akademik juga, sebab benda ni adalah pembawaan diri kita sendiri. Baiklah. Terima kasih Puan kerana sedia meluangkan masa. Terima kasih juga, dan saya berharap suatu hari nanti saya dapat melihat anda semua sebagai seseorang yang makna kata sangat inilah memberi jasa yang sangat tinggi kepada agama, bangsa dan juga negara. Baik, itu saja kata-kata daripada Puan Norma. Begitulah tadi liputan tentang Mesyuarat Agung PIBG kali ke-43. Kita kembali ke studio. Terima kasih Nuriani Damia. Itu sahaja liputan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.